Hari nantikan hari sudah tiba. So saya teman Airil bersama dengan Fah. Tasha tak ada, digantikan dengan Danny. Nampak Danny? Tunjuk sikit Danny. Tada! Okey. So untuk hari ni sebenarnya kita dah sampai ke rumah Airil. Okey, manakan kita dah sampai mengambil masa lebih kurang 2 jam setengah daripada KL ke Johor. Okey, saya boleh tengok ini area dia kampung. Nak dikatakan apa? Ni ada kawasan kampung. Okey, kat belakang ni ada rumah Airil. Okey, Airil, mana dikatakan rumah yang sangat besar dia kata tu? Okey, macam ni. Rumah Airil dekat JB ada 2. Okey. Sorry, 3. Rumah yang paling besar tu sekarang dia dah renovation. Sorry geng, Airil tak dapat tunjuk kat korang. Nanti one day kalau rumah tu dah siap, Airil akan tunjuk kat korang. So rumah tu sekarang renovation and tengah buat. So memandangkan rumah tu tengah buat, and this tempat yang paling peace. Faham tak? Like kawasan yang paling aman lah, senang cerita tau. Untuk tak ada orang kacau, tidur pun lena, bunyi pun diam kan. And then kawasan Penggabungan ni aman. Rumah sama sebelah ni? Ini rumah cousin. Okey, nampak kawasan ni keluasan tanah. Kita boleh pusing ke arah sini. Okay. Ni semua kawasan tanah, semua kawasan cousin Airil. Okey. Satu So tanah. daripada sini Airil kata Mama Airil dah tunggu dah. Dah tunggu kat dalam. Okey, pakai mic dulu. Okey, pakai. Nana, dah ready? Ready. You yang nak jumpa Baby, you ready? Ready ya, baby? Okay, you dah ready. Alright. Dah ready Okey, mungkin akan tolong sikit-sikit dengan Airil. Lepas tu akan pass mic ni dekat Nana untuk heavy conversation, untuk respect korang privacy. Boleh Okay. Boleh? Kita masuk dalam dulu. Masuk. Okay, lama tak jumpa Mama ni. Daddy kenapa Daddy? Mama Airil dah tahu ke? Mama Airil dah tahu ke? Dia dah tahu nak datang, tapi dia tak tahu berapa orang yang datang. Berapa orang yang datang? Berapa orang yang datang rumah ni lah maksudnya. Okey, Airil beritahu apa je nak datang ni? Sini baby. Airil beritahu apa dia? Airil tak cakap apa-apa pun lagi. Airil just bagi tahu yang kita orang just datang untuk nak makan-makan je macam tu lah. So, let's go lah geng. So, Airil pun memang excited lah sebenarnya. Let's go lah, let's go. I hope you can be chill, okay? Oh, hello. Oh, my bad. Assalamualaikum. Have a seat. Have a seat. Sini baby, sini baby. Ni. Ni siapa? Okay Mama. How are you? Fine, thank you. I love you Mama, I love you. I love you so much. Okey, Aunty, saya pegang kamera kejap. Saya bagi mic dekat. Okay, Mama like this Mama. Boleh ke? Kita buat rakaman ni. Kenapa lah? Dah shoot dah kan? Okay, like this Mama. Actually, Airil nak introduce kat Mama yang Airil sebenarnya bawa Airil punya girlfriend right now. Oh, girlfriend. Which one? Ada 2 kat sini. Oh, which one? Satu je Mama. Satu je Mama. Yeah, okay, so this is my girlfriend, Nana. Nana. Okay Mama, macam ni lah. Airil sebenarnya nak bagi tahu kat Mama, like korang dah lama couple kan? Lama couple tu berapa lama? Lama dah. Lama dah. Sini, sekejap sekejap. Airil. Oh. Okey, saya nampak macam ni nanti. Bukan, sebab nanti tahu tak, masa sebelum saya nak bawa Nana datang sini kan. Saya nak bawa Nana datang sini, dia cakap dia nak datang nak jumpa aunty. Tapi dia tak mengaku dia couple dengan Airil. Aunty dah tengok video dia sebelum ni? Tak tengok pun. Langsung tak tengok. Langsung tak tengok? La ilaha illallah. So sekarang berkenan pula lah ni. Okay Mama, macam ni Mama. Actually like Airil sebenarnya nak bagi tahu yang Airil nak kahwin dengan dia. Hai. Mama dah hantar pergi belajar dekat overseas, sibuk-sibuk nak kahwin. Nak kahwin ke nak belajar ni? Tak, Mama macam ni. Airil minat belajar. Airil tahu Airil sekarang tengah jadi nak sama profesor, tapi Mama, Airil sekarang Patut tak study. boleh lah dengan dia. Mama faham tak? Dia cantik sangat tau. Kahwin nak ada tanggungjawab. Boleh ke? You study tak habis. You nak tanggung anak orang macam mana? Betul ke ada rumah kat JP? Airil kata ada 3. Betul ke? Ada? Betul. Nanti bawa homestay kat sana. Okay. Boleh sewa kan nanti? Homestay boleh. Okay, macam ni Mama. Sebenarnya serius Mama. Airil sebenarnya memang bukan apa Mama. Airil memang betul lah sekarang ni nak kahwin dengan Nana ni Mama. Serius meh nak kahwin? Ya Mama.
You nak tanggung dia pakai apa? Mama, Airil cukup kaya kot. Mama tak tahu ke Airil? You dapat duit daripada mana? Macam mana you nak tanggung dia? Cuba you beritahu dengan I. Okay, first Airil ada IB. Airil ada buat kesampingan lah. Orang kata tengok chat hari-hari. Ya ke? Yelah Mama. Balik tengok mama sekali-sekali. Lepas tu tiba-tiba datang bawa Awex nak kahwin. Macam mana ni? Mama, apa ni Mama? Tadi Mama kata apa ni Airil dapat duit dari mana semua. Airil kena bagi tahu. Airil ada bisnes lain, ada chat forex, semua. Keluarga kita dah cukup kaya dah Mama. Mama pun tahu kan. Mama punya rumah banglo sekarang tengah renovation. Sebab tu Mama dekat sini. Airil tahu kat sini tempat ni aman. Mama, one thing lah Airil nak bagi tahu kat Mama. Please lah Mama, accept lah dia Mama. Bukan apa Mama. Mama tengok dia ni. Cukup comel tak ni. Bukan mama tak nak accept. Dulu you dengar Ika punya story macam mana? Oh my Next bawa lagi nak cerita macam mana. Ni tanggungjawab. Ni betul-betul decide nak kahwin. Tanggungjawab bukan kecil, besar. Jangan cakap pasal pas Mama. Tengok dia dah. Okay, pas is pas lah ni. Airil ni agak lembut juga bila dengan Mama. Dia kalau public dia lain. Kalau personal, private dia lain. Nampak. Terbalik Mama, terbalik. Nampak kasar tapi orangnya lain. Oh, so kiranya dia anak sulung yang manja lah macam tu. Dia memang manja. Oh, patut lah. Manja rupanya, ingatkan kasar. Nampaklah kat sini manja dia. Mama tahu tak? Airil memang betul-betul serius tau. Kalau boleh hari ni Airil nak tunang dengan dia dulu. Boleh tak Mama? Serius lah Mama. Nak kahwin kena ingat banyak tanggungjawab, kena setia. Betul. You setia tak dengan I? Setia, jangan curang. Tanggungjawab. Nak bagi makan anak orang, nak sediakan tempat tinggal. Ya Mama, Airil boleh semua tu. Mama, masalah dia. Tapi yang satu benda tu yang yang pasal curang tu sebenarnya tak pun. Airil tak macam tu actually. Airil bukan, Airil sebenarnya bukan apa Mama. Ini kali lah, serius lah. Airil memang nak tunang dengan dia Mama. Bila? Hari ni sekarang. Ingat ni apa, anak ayam ke? Mana boleh macam tu? Kena plan betul-betul. Nak bertunang dia pun. Tak apa. Tak apa. Mama tahu tak cincin berapa harga dia? 15,000. Serius meh 15,000? Mama tahu kita keluarga background kita gaya, takkan Mama nak terkejut dengan 15,000. Bukan apa sangat pun. Okay. So, you serius ke? serius ni kita tunang. Serius. Tangan mana? Tangan mana satu Mama? Tangan manis lah. Tangan mana? Mana satu? Ni. Harap you muat lah. Pakai je. Tak apa. Pakai je. Ni sementara. Ya, ini antara kita dah tunang hari ni. You pun dah jumpa Mama I. Betul tak I dah cakap kat you? Yang you sekarang dah jadi tunang I. Tapi Mama nak buat juga dia punya majlis Tak nak macam ni. Macam ni bukan anak ayam ni anak orang. Mama apa anak? Apa semua ni? Buatlah. Mama dia pun ada mama. Mama dia pun nak tengok. Betul. Mama dia Baru jumpa kat sini, belum jumpa kat sana. Sekarang ni udah one step. So betul. nak kena one step again. Jadi 3 step kat sini tau. Tak boleh lah. Kau boleh jumpa Mama I. Tunang nikah kahwin. Mana boleh. 3 step bro. Okey lah macam ni lah Airil. Disebabkan Nana ni kawan aku lah. Aku nak kau jaga dia betul-betul. Ya, Apa aku semua. jaga dia betul-betul. Once sekali kau dah curang, aku ambil dia balik. Sekarang ni korang, okay. Daripada saya tengok sini kan, okay, Aunty memang dah accept kan, dia kira okey lah ni dengan diorang. Wow, Nana, I tu cakap lain dengan I. Wow, berubah cepat you kan. Diam je lah, tak bagi tahu. So, tak, I tengah rekod ni. Aki macam mana Hakim macam mana? Keputusannya kita kena tanya Hakim. Dia dah accept. So, ni jawapan you ni tanggungjawab you bukan I salah you yang nak Okey. Betul Betul lah. Oh. Ya. Okay. You jawab dengan Hakim nanti Dia jawab dengan Hakim. Okey, tak apa, saya jawab. Boleh je. So yang macam aku cakap, kau jagalah kawan aku ni betul-betul. Ya, aku Kau jaga. kau ambil cara baik, kau pulang cara baik. Aku rasa Aku rasa kan nak tunang kan tak payah nak minta suggestion orang, tanya Hakim everything like kan. Ya, Siapa betul cepat dia. dia dapat Ya, betul betul tak? dia ni, betul Kan dia. kau ada duit, Ya, kau go first lah. Aku ada duit. Aku ada duit. Aku ada duit. Dia macam ni sebab dia dah deal dengan Hakim macam mana, dia dah deal dengan ni macam mana. So ini pun dah setuju. Kita kena dengar pihak belah Hakim pula perbincangan dia orang. Bro, kau tunang bro, kau tunang bro.
So okay lah. I nak tanya you kat sini. Sebagai kan I kawan you lah. You betul-betul accept dia lah dengan terbuka hati and ikhlas. Jujur lah, jujur. Jangan tipu. Okay. Saya ikhlas terima dia sebab dia pun dah bawa kita jumpa mak dia. So pasal Hakim tu biar je sebab dia macam tak serius sebab kadang-kadang dia pergi dekat Wana, kadang-kadang dia pergi kat saya pun tak faham lah dia tu macam mana. So sampai cepat dia dapat lah. Betul lah tu siapa cakap tadi? If you setuju, I pun setuju lah. If you bahagia, I bahagia. Right. So macam mana untuk hari ni korang pun dah tahu everything and Tapi dia one thing one thing One thing, ada 3 step lah kalau kau nak halal kau ingat Aidil, sekali tunang, kau buat nikah, hal. kahwin. Tapi jangan terus tunang, kahwin, jangan. Oh ya. Nikah dulu. Tunang nikah kahwin. Okay mama. Mesti nak ada majlis Okay mama. Ini Okay bukan mama. nikah cowboy tau. Okay mama. So right now mama, I love you so much mama. I love you so much. Aunty, itu dia cakap kalau ni, kalau aunty tak accept ni, dia nak lagi Thailand, dia cakap. Ya. Sampai macam tu sekali tau. Dia punya gila bayang. Dia gila bayang. Tak tahu apa ada something dekat dia ni. Tapi Saya tak tahu lah. Tapi good luck for you bro. Okay bro, nanti kau letak aku dalam table VIP bro. So nak panggil apa? Tahu Aunty. aunty mama lah. Bila tarikhnya mama diorang ni? Kena decide pada Yelah. tuan So rumah Aidil dan bila? tuan Saya tak sabar nak makan nasi minyak ni. Kalau boleh, Aida nak buat secepat yang mungkin lah dalam masa minggu depan macam tu untuk mana boleh. perkahwinan kita orang. Mana boleh. Boleh lah mama, kita Dia cukup step kaya by step kot. Dia kena pergi daftar. You kena Ya, pergi betul, kursus bro, kahwin. betul. Kursus Kahwin pun tak tak pergi. pergi. Kursus Kursus pun tak pergi lagi. Kahwin sekarang Lepas tu nak pergi kedai baju lagi, nak buka saiz tempah baju bro. Oh, ya. Lambat bro. Ya. Nak kena daftar dulu. Khusus kahwin tu Tapi mama, kita cukup kaya boleh bayar semua tu kot. Mana boleh. Kena kursus ikut undang-undang Ni bukan Thailand. Oh, okay mama. Okay, slowly but surely bro. Alright. Mama, Aida nak tanya, kenapa mama pakai mask lah? Mama tak sihat. Mama batuk-batuk. Oh. Mama bawa balik daripada dia ada ni sekarang overseas sakit. juga. Bukan apa, mama, Nana ni excited nak jumpa. Iyalah, bakal orang kata mama mother-in-law. Ya mama. Tu je lah mama. So far ada memang. Next kita boleh visi-visi kan. Boleh, Sekarang boleh, kan boleh. online, sosial media apa sekarang. Nanti nak tanya. Ada anak lelaki lagi seorang tak? Ada. Pada tahu pasal lain. Rasanya sampai berapa jam ni kita sampai sini. So ada berapa lagi Ren? Tak ada, cukup baik. Okay, Ni bukti you you yang nak bukan suruh kita bersih nanti kau Kenapa you tiba-tiba tak apalah hati terborak lain. Saya pun pening dah. bro nanti bagi tahu aku banyak member. Tapi minggu depan tak boleh tenang bro. Okay dulu relax dulu. Bagi Okay, sore nanti kacau malam. Jauh sampai ni nak jumpa nanti semua mata untuk ni. Dia cakap apa nak jumpa? Tak ada, dia call nanti last minute. Lepas tu dia cakap nak datang. Nanti pun terkejut juga, dah lama tak balik, tiba-tiba Berapa nak lama datang tu? bawa Berapa lama? kawan-kawan. Tapi bila dia datang cakap pasal tunang dah, ayah dia tak ni ke? Tanyakan apa-apa? Ayah dia tak tahu, dia tak ada tanya apa-apa. Tak tahu apa. Yelah umur dah berapa kan. Kalau nak tahu, ayah Airil adalah datuk. So mama Airil ni adalah datin. So tu lah, tu je Airil nak beritahu. Mungkin dia busy kan mama. Memanglah busy, dia tengah outstation. So So korang? ada lagi seorang tak? Ada lagi seorang, ada second lagi. dekat TV. So nak menggatal guys, lah, saya kita single. Saya ada peluang tak? Okay, tak apa. Kita makan-makan ke apa ke kan? Alright. Let's go. Okay, sekarang ni masa untuk boarding. Sebab kita dah minum-minum makan dulu. Nanti kita orang nak balik dah. So untuk yang ni saya rasa kalau macam apa, aunty setuju je dengan orang punya tunang ni. So saya consider okey lah sebab Nana pun setuju juga. Banyak yang banyak yang saya tak jangka. Saya ingat dia kata lain hari tu, dia kata datang sini nak kenal family. Sebenarnya kalau nak tahu dia dengan Hakim tu rapat juga. Best friend. Best friend. Diorang rapat. Best friend. Kalau aunty ada tengok sebelum ni diorang rapat. Aunty kenal Hakim tak kenal? Tak tengok TikTok apa benda YouTube semua tak ada semua. Tak tengok. Busy, busy.
Tak, kita mak kita ni Kirani tak main social media lah. Tak apa mama. Ada faham mama. kita Facebook, lepas tu tengok movie je lah. Yang ke drama, lain drama. Mama. Bukan nanti Mama. bukan stop. Kalau I tengok you punya komen-komen netizen nanti I sakit hati. Jadi nanti I kang nanti tak boleh nak tidur. Kita dah tua tau. Nanti kalau fikir-fikir nanti darah tinggi naik. Jadi macam pening. Baik I tengok movie cerita Korea. Okay mama, macam ni. So far mama memang suka tengok cerita Korea kan? Mesti. Terbaik mama. Mama I tengok cerita Korea. Korea lah, cerita best. Kemain. Sepatutnya tak ini lagu Korea, cerita Korea. Kalau dekat rumah. Apa yang menyebabkan kan arti kata kita orang datang je sedang nak jumpa je kan, tapi tak sangka pasal ni kan. Last minute. Okey, apa yang nanti tak rasa macam Irene ni, sebab saya tak kenal Irene sangat nanti. Tak tahu dia serius ke tak. Nanti lebih kenal dia kan. So dia nanti rasa benda serius tak untuk dia. Tapi Irene ni kalau nanti boleh cakap dia ni seorang yang sangat bersungguh-sungguh. Kalau dia kata dia nak A, dia mesti aimnya, dia akan pergi. Lepas tu dia punya keyakinan dia sangat tinggi. Orang lain tak ada. Dia seorang je yang ada. Dalam adik-beradik dia pun macam orang cakap berani mati lah, orang kata macam tu. Nanti tahu dia baru menang boxing nanti. Tahu. Yang kalah pun nanti tengok tak? Kalah lagi tahu. Itu anti siap curi-curi tengok live kat mana-mana. Itu anti memang tengok. Sebab tu terlalu macam Dia cabar saya nanti tahu tak? cabar. Nanti lupa itu macam mana dia. Masa waktu team dia cabar, dia buat team sendiri nanti. Serius? Banyak saya nak mengadu kat nanti ni. Dah lala jumpa hati saya nak mengadu kat depan. Ya. Ya. Tapi dia dah berubah. Tengok, nampak dia malu-malu. Itu bukan main action lagi dia. Kenapa jadi malu? Pas Dia nak mencuba sesuatu yang baru sebenarnya. Irene ni dia suka sesuatu yang baru, yang orang cakap macam yang ada talent kan. Dia pun baru mencebur bidang ni. Jadi dia pun nak cari, sebenarnya dalam Malaysia ni dia suka benda yang pelik-pelik. Kalau Kriteria yang Anti nak tu maksudnya Anti kan lepaskan dia keluar kan, dia akan cuba semua benda kan. Okay, kriteria yang Anti nak daripada dia apa sebenarnya? Ni dia dah bawa balik untuk nak kahwin ni, macam benda ni betul lah, memang Anti consider dia serius lah nak ni. Sebab Anti memang tak anak Anti kan. Dia punya cara Anti kata kalau dia kata A, mesti A dia akan dapatkan. Sebab memang daripada sekolah pun kalau dia kata dia nak benda tu, walaupun berapa ribu pun dia akan dapatkan benda tu. Dia takkan minta duit. Itu dia naughty ni. Saya teman, saya ikutkan, saya tak nak ikut pun. Nak bagi dia orang jumpa sendiri kan. Tapi sebab itu dia naughty dulu punya cerita talent. Ada dia Anti lupa tu dia ni. Dah lah. Oh my god bro. Pas is pas sekarang Ya. mata yang baru. Kita lupa. Jangan lupa benda lama. Pas dah sekarang kalau kau betul nak tunang, kau tunang je. Kau kena jaga Naughty ni. Semoga you berubah lah. Dah bersih. Ya. Kawan-kawan jangan main dia team. Sekali kau ni aku lempang. I harap you setia lah dengan I. Okay. You jangan hope sangat. You nak mesti dia buktikan. Dia kalau kita ni perempuan, kita jangan cakap je. Orang cakap semua orang boleh cakap, semua orang boleh janji, tapi nak buktikan. Tengok. Nana dengar tu. Anti tak kisah you orang nak kahwin, tapi kalau kata apa-apa something yang orang kata bad je, tu Anti memang tak nak dengar lah. Next kalau you bawa girlfriend memang I reject. I cakap betul. Kalau main Sebab mama only accept I kan? Yes. Kalau you main memang I reject lah. So kalau next dia bawa any girl, sebab dia dah janji tadi, you semua dengar kan, dia dah janji kan. Betul lah. So kalau untuk kali kedua, kali ketiga tu dah lain kan? Buktikan dulu. Bukti okey. Ada akan buktikan. Tunjukkan depan mata. Yeah. Bro, don't cry bro. Yeah, I'm not cry bro. I'm a man. No man, no cry. No man, no cry. Kalau tak ada apa-apa halangan, saya rasa untuk malam ni sekejap lagi kita pun nak balik kan. Ada apa-apa lagi nak cakap dia? So far tak ada lah. Ada okey je sebab ada memang mampu nak memiliki Nana. Jangan cakap-cakap je Sekarang ramai tau lelaki memang banyak duit tapi dia kedekut dengan perempuan, dengan bini kedekut banyak tangan. It's okay. Apa pun I nak ucapkan thanks Mama sebab Mama sanggup terima Irene sebagai anak Mama. And one thing dekat Nana, you sekarang dah I punya, you dah jadi permanent I punya lifetime I. Okay, so you kena dengar cakap I. Kalau I cakap jangan cakap dengan Hakim, you tak payah cakap dengan Hakim. Okay, itu je. Okay, Aunty sebenarnya saya nak jujur satu lagi Aunty nak dengar. Dia ada second girlfriend dulu kat Indonesia. Aunty ada tengok tak video tu? Yang tu
ada. Itu kalau dia buat balik, nanti setuju juga ke? Yang tu tak pernah jumpa aunty pun. Oh, tak pernah jumpa. Ada bawa ke? Tak ada pun. Tak ada. Tak Dia tak sedia Tak ada. sekali. Kenapa muka takut ni, Ariel? Nanti ada teringat lepas. Dia mesti ada something bad ni. Nah bro. Okay, everything okay, everything good. Okay. Okay. Okay, good. Good for you bro. Kita off untuk ni. Ada apa nak cakap? Nana cakap apa? Thank you Mama sebab Sebab accept you lah. Tapi sebab accept I. okey. I anggap you pun macam anak I. So Okay. you dua orang jangan naughty sangat. I tak nak dengar naughty Dia naughty. jangan naughty Ingat Okay, tu. okay mama. no Okay mama. naughty-naughty. Adik takkan do that again in my life. Kena lepas ni kena jadi matang. Betul. No naughty. Alright. Okay. Michael I'm good. I'm good. Okay, kita off.